Tu dah. Quacacot pearless Pangalopanos. Dia punya mendidih tu. Sampai tahap tu boleh kali. Wah, masak pakai matahari. Kita pun nak masak pakai matahari. Kita nak tunjuk betapa panasnya di sini. Kita masak tengah hari dengan belanga di tengah padang. Kepanasan maksimum. Kita nak tunjuk kita boleh goreng telur pakai matahari. Hasil dia tunggu sat. Kita panaskan kuali dengan kaedah matahari. Bukti panas gedak tu. Macam ni. Nampak dia mendidih. Tengah panas. Tengah panas. Kita buat. So dia jadi macam tu. Adakah dia nak hangit? Kita tunggu pula. Kita nak tengok apa jadi. Tu dah. Dia punya mendidih tu. Dia punya mendidih tu. Sampai tahap tu boleh kalih ni. Boleh kalih dah. Masak guna matahari. Adakah berjaya? Tapi sebenarnya nak cerita tak mungkin. Dengan kepanasan tara ni, bubuh minyak dia jadi macam ni, tak mungkin jadi macam ni. Betul tak? So jawapan dia ada di sini.